Oh, menikus dia kat luar bukan main. Oh, kesian dah kat isteri dia. Orang perempuan pula kata, mujur aku tak jadi bini dah. Oh, cengih. Kesian kau tu. Apa dia belasak isteri dia tak tahulah naya apa. Balik rumah kecut. Kat luar bukan main lagi. Tempik sana, tempik sini. Ada contoh tu ada. Kan? Bukan main lagi sembang berapi-rapi. Mau tak keluar api ya. Balik lambat tidur luar. Ni ada cerita betul. Cerita betul. Kan? Bukan main lagi masa kuliah ada. Perempuan. Oh, dia mata terbeliak dengan orat tu. Orat timbul tu. Kata opong tengoklah ke jauh. Duduk belakang tirai pula. Nampak apa? Tengok, ya Allah, cekang orat dah. Kan? Geram kami. Balik lambat saja, nanti dok luar. Perempuan dia buka sikit tingkat nakor kan. Siapa? 10.30 baru sampai. Bolehkah macam tu? Tak boleh. Tak ada nisbah tu yang orang sebut. Ataupun istilah yang orang sebut queen control. Kan? Suruh yang pelik-pelik, suruh yang bukan-bukan. Sama ada hal rumah tangga ataupun kehidupan harian ataupun sebagainya. Maka semua itu yang tak patuh syariat, suami dia pun ikut. Siapa ikut? Ada sebab banyaklah. Oh, menikus dia kat luar bukan main. Oh, kesian dah kat isteri dia. Orang perempuan pula kata, mujur aku tak jadi bini dah. Oh, cengih. Kesian kau tu. Apa dia belasak isteri dia tak tahulah naya apa. Balik rumah kecut. Kat luar bukan main lagi. Tempik sana, tempik sini. Ada contoh tu ada. Bukan main lagi sembang berapi-rapi. Mau tak keluar api ya. Balik lambat tidur luar. Ni ada cerita betul. Cerita betul. Bukan main lagi masa kuliah ada. Perempuan. Oh, dia mata terbeliak dengan orat tu. Orat timbul tu. Kata opong tengoklah ke jauh. Duduk belakang tirai pula. Nampak apa? Tengok, ya Allah, cekang orat dah. Geram kami. Balik lambat saja, nanti dok luar. Perempuan dia buka sikit tingkat nakor kan. Siapa? 10.30 baru sampai. Bolehkah macam tu? Tak boleh. Tak ada nisbah tu yang orang sebut. Ataupun istilah yang orang sebut queen control. Perempuan dia kontrol dia. Baik tuan-tuan. Jadi ingat, hati-hati seluruh kaum lelaki suami ini jangan patuh pada perkara yang menyalahi syariat. Ini salah satu daripada apa yang Allah Ta'ala akan hukum kita. Bakal banyak lagi. Kemudian kita lihat ada sebuah hadis daripada Nabi SAW, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dia tengok dia bagi nombor 37 bawah sekali. Rawahul Bukhari wa Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i an Abi Bakrah. Sabda Nabi, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atun. La yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Dalam Sahih Bukhari pada nombor 4425, perkataan dia imra'atan, sini imra'atun. Tuan-tuan nak buat perubahan, buatlah perubahan. Yang saya sebut ni kita petik daripada Sahih Bukhari 4425, bukan imra'atun tetapi imra'atan. Apa arti dia? Tidak akan mendapat kemenangan, tak berjaya. Golongan yang urusan mereka diperintah oleh orang perempuan. Maksudnya perintah paling atas.
perintah tu yang paling atas tak ada atas pada dia, dan dia tu pula yang bagi perintah orang perempuan. Yang tu tak boleh. Kan? Tapi kalau yang bagi arahan ada lagi atasan daripada dia, tu bukan. Bukan maksud dia yang tu. Jadi kita nak kena faham lah. Kan? Oh, kalau macam tu perempuan tak boleh bagi apa arahan lah. Masalah lah. Kan? Dia sebagai guru, dia sebagai cikgu, dia sebagai ustazah. Jenis cakap biasa-biasa dalam bentuk arahan langsung tak keluar daripada mulut dia pasal dia perempuan. Kalau macam tu kena tukar jantina. Maksud di sini apa dia? Paling atas. Jadi maksudnya kalau paling atas kita buat contoh Perdana Menteri. Maharani. Maharani you know. Tak lawan dia Maharaja. Begitu. Itu ulama buat contoh. Pasal apa? Pasal itu suara yang paling atas, tak ada atas pada dia. Macam tu tak boleh. Dan ada cerita dia. Sebenarnya ada cerita dia di sini, iaitu berkaitan dengan apa yang pernah berlaku suatu ketika dahulu, perintah daripada anak perempuan Kisra. Dia ada cerita dia. Lalu dikiaskan dengan apa yang berlaku pada peperangan Jamal, yang mana pihak tentera lawan daripada Sayyidina Ali itu adalah Aisyah. Jadi peperangan Jamal antara Aisyah dengan Sayyidina Ali. Jadi itu contoh dia, suara yang teratas. Siapa ketua yang belah sini? Maka hati-hati dengan apa yang Nabi pernah sebut. Tak berjaya. Tak berjaya. Jadi, lepas pada cerita itu, lepas pada peristiwa itu, maka inilah yang kita sebut sebagai Abu Bakrah ini. Dia petik daripada hadis ini tentang apa yang berlaku berkaitan dengan peperangan Jamal. Ni, Nabi habaq dah dulu. Kalau kita ingat apa yang Nabi pesan-pesan, termasuk yang peristiwa ini, nescaya peristiwa ini tak akan berlaku. Sebab apa? Sebab Nabi dah sebut dah, tak akan berjaya. Dan memang apabila tercetusnya peperangan tadi, maka tentera Aisyah menghadapi masalah. Tapi apapun apa yang Sayyidina Ali lakukan kepada Aisyah, tetap dia tu sebagai Ummul Mukminin. Tapi dengan ijtihad, dengan fatwa, akhirnya berlakulah. Nak buat macam mana? Jadi serba salah. Yang dia lawan pula Ummul Mukminin. Tapi itulah yang berlaku. Walaupun kekalahan di pihak Aisyah, namun Sayyidina Ali layan dengan sebaik-baik layanan. Tak ada duk ikat kaki pergi duk tabuh song sikit, tak ada. Hormat, pimpin, bawa, cari kenderaan bagi ke dia. Jaga dengan elok. Jadi tuan-tuan buka balik peristiwa itu. Apa yang berlaku tu ijtihad para sahabat, kita jangan lebih-lebih cakap. Jaga, hati-hati sebab mereka ni kalangan yang selamat, generasi sahabat. Sama ada peperangan Jamal mahupun peperangan Siffin. Pihak ni sahabat sudah. Tak ada dulu soalan pernah tanya kepada Imam Syafi'i macam mana pandangan Imam dengan peristiwa yang pernah berlaku dulu. Kita lah ni. Doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala merahmati mereka dan kita. Habis. Tu ayat Imam Syafi'i yang cukup menarik. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali, hanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda demikian itu, inilah lan yufliha qaumun tadi tu, kerana apabila seorang lelaki mengikut isterinya di dalam suatu yang disukai oleh hawa nafsunya, hawa nafsu si isteri dia itulah, maka ia telah menjadi hamba bagi isteri dia. Jadi hamba lah. Tapi kalau apa yang disebut oleh isteri dia, yang kita sebut dah tadi tu bertepatan dengan agama, ni Allah perintah, ni Nabi perintah,
Kan? Maka itu bukan hamba kepada isteri. Jadi alhamdulillah lah, isteri nasihat, isteri tegur. Kadang-kadang kita ni lupa. Bukan kata kita tak tahu. Ada juga yang suami tak tahu apa langsung pun ada juga. Tapi kadang-kadang jadi macam terlupa. Tak ingat. Benda ni biasa berlaku.